Yang belanja kita makan adalah ni. Bang. RM275. Setakat ni Pak Ahmad. Gila pesen. Tadi aku makan. Oh. Dekat Gerbang Wala. Yes. Ni berapa? Tak mana orang jual benda ni? Pak beli apa? Tak boleh. Ni. Pakailah ni. Boleh hiburkan orang setiap masa. Nak beli yang mana tak tahu. Telinga tak ada. Dekat. So untuk Una channel Anik Una, dia tengah buat ni. Buat jalannya macam ni. Tengok orang jalannya macam mana. Tengok orang jalannya macam mana. Kita akan sambung. Jadi yang sebab jalannya jalannya macam ni. Jadi kalau jalannya dah rata, kita aku sambung. Hai guys. Dah kali ketiga hai, aku tak tahu intro mana yang aku akan letak. Ada 3 kali kita orang buat intro ni. Tengoklah aku letak yang mana. Dia tanya duk hai. Hai semua. Jadi welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ni kita orang nak pergi berbuka dekat Ipoh. Kalau korang nak tahu Ipoh tu kat mana, kalau korang nak tahu kita berbuka kat mana dekat Ipoh tu, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, korang jangan lupa subscribe, comment, like, share. Ni 4 benda ni semua. Okay, kita akan stay tune. Sekarang kita orang tengah on the way dari tadi sebenarnya. Cepat sikit lah no. So kita orang start dekat sini sebab jalannya dah rata. Okay, terima kasih Pak Ak sebab pegang kamera. Hari tu jadi lighting man, hari ni pegang kamera. Pak Ak, aku, sama Ilya, Amni dengan batik kat depan. Dia tengah siapkan luar. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Kau nampak aku? Nampak. Ya ke? Okay, hi guys. So today yang belanja kita makan adalah ni. Yes, betul. Total je adalah berapa ratus? RM275. This is our Mami Sugar. So, korang mesti nak tahu mana kita orang nak dapat duit kan? YouTube terus dapat TikTok. So, korang nak bagi rezeki kita orang menipu ruang, korang janganlah lupa subscribe YouTube. Tengoklah TikTok Una bagi kita. Belilah apa yang barang dekat shop aku tu. Okay, tak korang sebenarnya gurau je. Aku tak belanja pun. Ni bayar sendiri-sendiri, okay? Kita bahagi 5. Tax pun kita bahagi 5. So, macam mana perasaan Pak Ah dah hari ke-4 puasa? Sampoi. Santai waktu. Sampoi. Okay. Setakat ni puasa penuh lagi lah. Penuh Setakat ni Pak Ah masih gila pesen. Okay, Louis, dah hari ke-4 puasa. Macam mana? Nasihat saya jangan. Aku tak nasihat. Tak tahu. Aku tak nasihat, aku tanya. Tapi tadi aku tahu ramen dengan telur rebus. Tak lapang sekarang. Nasihat saya jangan. Aku tak nasihat. Tak tahu. Aku tak nasihat. Puasa ke-4 kau okey lah. Tak ada masalah apa-apa. Masih puasa penuh? Saya jangan puasa penuh. Okey, so kita tanya yang lain. Okey, Amni, puasa ke-4 macam mana? Okey. Cepat Amni review. Amni review. Okey, ini dah
aku order chicken. Ini ada lamb lagi. Ada beef sama ni apa? Ada 2. Ni black pepper. Lain ke? Oh, okey lain. Ni black pepper. Lamb. Black pepper. Yang aku tak tahu. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Dia depends on kambing Kadang-kadang ada kambing aku makan. Puasa keempat kau okey je lah. Puasa penuh. Alhamdulillah. Masih penuh ha. Oh, okey. Dah udah lah kita punya mata saya. Maksudnya saya kena betul-betul besar. So, hari ni kita nak kat air hitam. Nak makan buku. Yes, okey, batik. Setakat ni masih puasa penuh. Tak, tadi aku makan. Oh. Jangan macam jangan nak buat tu nama. Kiranya sekarang ni kau boleh makan dah lah. Kau dah boleh bakar lah. Dah boleh makan dah. Sebab kau tak puasa. Oh, okey. Kena pura-pura. Okey. Bagus. Lagi berapa minit? Berapa? Sekarang 7.24. Lagi 7 minit. Cakap. Macam mana makan ni? Ini dia. Jangan free rider. Ini dah tambah lagi. Baru je bukan 5 minit dah tambah lagi. Bukan. Betul. Kata tak puasa tadi. Tadi? Tak puasa. Asal macam paling ke bulu. Itulah lah. Tadi tak makan depan Una. Tadi Una bagi orang. Aduh guys, tak puasa sebenarnya guys. Tapi dia makan paling mana. Batik tak puasa. Tahu tak? Termakan. Oh, termakan. Dia dah pasarkan terus. Depan otak tu lah. Dah 3 kosong. Dah menang 3. Siapa menang? Hanya Hamni. So ini Kita bagi Fa'ah lah. Fa'ah hadiah. Hadiah. jangan montok stick Pak. Jangan tak stick Pak. Okay, so kita dah habis jalan-jalan. Dah habis jalan-jalan. Dah habis makan dekat yang kita. Dah makan Seoul Garden. Dah pusing satu mall. Dia orang dah pergi tengok Batu Raya semua kat Aeon. Okay, so sekarang kita orang tak tahu nak pergi mana nak pergi dah. Ikut insting. Insting aku tutup wave ni. Okay, so sekarang kita orang tak tahu nak pergi mana. Tak ada hala tuju. Pasal seloka ke? Kau tahu lah tak ada hala tuju sekarang ni. So kita ke mana-mana sahaja. Mungkin kita orang akan balik terus. Mungkin kita orang akan ke Gerbang Malam. Ke mana-mana. Tak tahu. Okay, so korang kena tunggu. Kita orang pun tak ada hala tuju. Aku buat YouTube ni pun tak ada hala tuju. Kita kat mana, Pak? Dekat Gerbang Malam. Yes, kita orang dekat Gerbang Malam. Tiba-tiba Gerbang Malam. Ada kasut. Dia macam bazar malam. Macam tu lah. Kat Ipoh. Okay, Pak nak beli apa, Pak? Saya beli. Asal tu macam ni? Energinya dah tak ada energi. Aku dah habis energi. Tapi vlog perlu diteruskan sampai balik UTP. Nah, kamu punya favourite. Mana? Spiderman atas tu. Okay guys, aku jumpa permainan favourite aku. Besar sangat. Tengok ni. So kita nampak Spiderman. Ni berapa? Tak mana orang jual benda ni? Ni berapa ringgit? 10 tu. Mana orang online-nya? Online-nya mana? Dia tak nak jual ke? Jadi tangkapan pertama kita kat Gerbang Malam adalah tak nampak pula. Tangkapan pertama kita. So kita tengok apa lagi kita akan beli. Putih. Beli belah. Rose gold pun okey no. Tapi dia petak. Tengok, tunjuk dua mana yang kau. Tengok. Lagi satu mana? Lagi satu. Bukan, jangan yang bawah atas. Kau gold. Pakailah kat sini. I think cantik lah.
yang tak puasa tadi guys. Ni yang tak puasa. Puasa guys. Window sekali dia kau beli yang mana? Aku beli yang sumpah. Sumpah Dia beli jam, aku beli Spiderman. Aku beli Spiderman. yang ni. Aku akan tutup. Jangan masuk. Nak masuk dari tadi. Tak payah kot depan nama. Tak payah panas-panas sana. Mana? Apa tu? Spiderman. Spiderman. Tak apalah, ni dah Spiderman dah kat sini. Ni dah Spiderman. Rapat sangat. Tak ada yang lain. Kau ada ADHD Kenapa? Sebab kau kan nak beli itu tadi. Apa? ADHD Ni tak habis nak masuk kamera. Kau nak beli aiskrim goreng kan? Habis tu? Tak ada beli apa-apa. Okey, kita tengok lepas ni kita pergi mana. Bercakap balik bukan senyum. Bercakap, jangan senyum je. Hari ni tak boleh. Hari ni aku kena. Kena astagfirullah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Okay guys, so semua dah siap membeli. Ilya dah beli. RM25. Banyak. Geram dengan yang ni. Pak beli apa? Tak boleh apa. Aku buat muka tau. Kau jangan. Aku akan letak yang itu dekat preview. Kita tengok dia gimana. Tadi dia kata dia tak nak tau aiskrim goreng. Tadi dia kata dia tak nak. Amni. Ada QR tak? Tadi kata tak nak beli. Apa yang beli? Bati. Ayah masa tutup Dia kata dia tak nak beli tau aiskrim goreng. Tadi di depan kedai aiskrim goreng. Dia sebab dia suka muka dalam kamera. Amni, dia tengok orang jalannya macam mana. Gunakan kau Amni. Dia pergunakan kau. Jadi betul lah kau beli aiskrim goreng. Bati. Dia ambassador. Ambassador aiskrim goreng. Tak muka dia. Pak nak pergi kedai tu. Orang Pak nak pergi kedai tu. Ni. Tengok orang jalannya macam mana. Dia yang beli sebenarnya. Amni, tu batik punya. Bati punya. Bagilah batik. Bagi batik. tak nak, dia- Bagilah dia batik. ajar Bagilah batik. Kau tak boleh makan tau. Dia tak makan. Tengok je. Okay, jangan makan tau. Masuk je. Kita akan pastikan dia tak makan, okey? Tak makan. Dia bawa. Kau tengok. Kita akan pastikan dia tak makan nasi goreng tu. Sekarang kita orang dekat kedai. Apa nama kedai ni? Kedai ni lah. Betul ke kau bagi aiskrim goreng kat Amni? Tak pakai dah ni. Boleh hiburkan orang setiap masa. Okey, aku ada soalan. Betul ke kau bagi aiskrim goreng kat Amni? Kau nak duduk? Duduk atas ni boleh. Aku jawab soalan aku. Betul ke kau bagi aiskrim goreng kat Amni? Betul. Dia suruh geleng. Korang kan sebenarnya. Kau tengok ni. Kau tengok dia buat apa? Ada. Batik kata dia tak bagi pun kat kau. Astaghfirullahaladzim. Kau menipu. Kiranya guys, Amni menipu guys. Ni kau tengah makan. Aku tak record yang dia cakap. Dia suruh aku habiskan. Bukan habiskan. Batik ni makan benda ni pun tak lagi tau. Tak, dia suruh aku makan terus semua. Betul. Tanya Batik. Menipu guys. Kita akan tanya dia lagi sekali. Dia Batrisha. Jawab sekarang. Jawab sekarang persoalannya. Adakah betul kau bagi aiskrim goreng kat Amni? Betul. Guys, dia menipu guys. Dia menipu. Dia sebenarnya tak bagi pun. Tengoklah budak ni. Tengok buat apa? Are you going to buy it? Buy it? No, I didn't.
Kan? So kat kedai ni lah. Dekat Ipoh. Apa nama kedai ni? Apa nama kedai ni? Ha? Ha? Sekejap gila aku letak korang. Nak beli yang mana tahu? Panaslah. Panas. Aku benci kau. Dah. Ya, awak owner kedai? Nak tanya boleh? Earring Spiderman Jangan ada? pegang, jangan pegang. Okay, sorry. Owner, sorry. Nak tanya boleh tak? Nanti apa? Earring Spiderman ada tak? Earring Spiderman. Cari guna mata. Guys, sekarang kita dekat kedai. Apa nama kedai dia? Kau nak masuk sangat kan? Elfie. Okay, so kau beli apa? Pakai balik. Muka biasa je. Muka biasa je. Hai guys. Kau beli apa? Maaf, hari ni beli. Ya, retail sikit. Nampak tak? Berapa ringgit tu? RM5 dia. Berapa? RM14 je. RM14. Nak pakai pergi mana? Wedding. Itulah maksudnya nak pakai earrings kat luar. Dekat luar? Luar telinga? Telinga tak ada. Dekat. Dia panggil ya tadi dia sendiri. Dia panggil cici ni. Oh, itu je untuk vlog kali. Itu je kan? Nak pergi mana? Kerja kot. Janganlah ayu-ayu dalam konten yang ini, okey? So, itu sahaja untuk konten kali ni. Kita orang pun nak masuk kereta dah. Nak balik dah. So, ada kelas. Itu sahaja untuk vlog kali ni. Thank you korang yang tengok. Ketat kan? Bye. Jumpa di lain konten.